Kondominium berharga RM170,000. Boleh dapat ke dekat Ipoh ni? Memang boleh. Korang tengok sendiri, nampak RM170,520. Bermula harganya. Korang boleh dapat kondominium dekat area Ipoh ni. Korang tengok ni. Lengkap fasiliti dia. Ada 40 jenis fasiliti kat sini. Korang tahu, nampak? Korang tengok sendiri. Memang terbaik. Teknikal jenis fasiliti ada. Korang boleh tengok sendiri, nampak ni. Nama dia Santorini Botani Ipoh. Dengan skim perumahan Perakku, korang boleh dapat dengan harga yang Taman sebut tadi lah kan. Rumah ada 3 bilik tidur, 2 bilik ayuh. Korang tahu tak? 900 kaki persegi. Memang cukup luar, cukup berbaloi korang weh. Lengkap dengan parking pun ada, parking bertingkat. Setiap blok ada 26 tingkat dan setiap tingkat ada 15 unit. Tapi untuk skim Perakku ni, dia tak semua level lah, sebab ada stand unit lah. Tak semua unit lah nama harga tu. Antara syarat utama untuk skim perumahan Perakku ni kan, ada mudahnya. Yang pertama, ini rumah pertama komen lah nak beli kan. Yang kedua, komen nak anak Perak. Yang ketiga, komen ni bekerja dekat Perak. Ataupun boleh juga komen bukan anak Perak tapi dah bekerja Perak lama, dah 10 tahun lebih. Boleh, mohon apply. Apa tunggu lagi? Marilah kah beli komen weh. Unit sangat terhad, sangat-sangat terhad. Marilah dekat Michael Bina Property ni, dekat Botani ni. Kalau korang nak tahu, dia punya projek ni udah berjalan tau, udah start piling dah. MB Perak pun udah perasmian ataupun pecah tanah dekat 1 hari bulan 2 hari tu. Ni nak dapat harga apa ni dekat tempat-tempat lain, takkan dapat punya. Alright, jangan lupa terus like, share dan follow Sekadar Perak. Gini.